WordPress anda, dan anda highlight sahaja bahagian ni, cara nak buat link blog. Contohnya sini kita letakkan link, tekan yang button yang ada macam rantai di sini, ya. Dan cara yang paling mudah adalah untuk membuat cari keyword kita yang dalam tu yang kita nak buat link tadi. Cara nak buat link blog. Okey, WordPress akan cari sendiri, ya, blog kita nak link tadi. Panduan membuat blog sendiri, ini tak ada kaitan dengan page ini. Okey, kalau kita tahu mana page yang kita nak target tadi, contohnya kita buka website kita macam ni. Saya nak link, bagaimana nak buat link ke blog menggunakan kaedah backlink. Okey, kita copy URL di atas tu, saya tak tunjukkan di sini, ya. Dekat atas sekali, yang dalam ruangan di dalam browser kita. Kemudian kita highlight sini, kita letak ni, kita letak, ya, saya buat lagi, dan kita paste di sini, ya. Cek balik supaya pastikan bahawa link kita tadi tidak bertindih. Macam ni bertindih, kan. Okey, kita delete bahagian yang di atas tadi, yang kalau double. Okey, kita cek dan pastikan open link to new window, ya. Ini adalah untuk memastikan bahawa page kita tu masih ada dibuka, ya, supaya ini salah satu daripada cara untuk mengatasi panda, ya. Dan sebab Google nak kita bounce rate yang rendah, jadi kita nak pastikan bahawa sebaik mungkin page kita mesti di load, masih ada dekat browser orang yang nak buka tadi. Okey, dan kita add link. Okey, katakan saya nak buat sediakan video, ya. Untuk Penguin, kalau kita nak buat keyword yang kita guna tak apa. Kalau keyword yang kita nak guna sediakan video, kita boleh masukkan lebih macam ni, tak apa. Sebab anchor text ini ia akan ambil isi-isi yang walaupun sikit dalam tu, asal dia relevan, dia tak apa. Lagi panjang lagi baik sekarang ni. Sebab ini menunjukkan bahawa kita tidak memanipulasi search, ya. Jadi kita macam kita buat search yang natural link ke page-page yang kita nak link. Jadi sekarang ni saya nak video, ya. Saya nak video, saya nak yang berkaitan dengan video. Saya akan cari sini video, ya. Sebenarnya cara kita nak buat link ni, saya dapati ada yang mencari, ya, menggunakan yang pertama tool-tool seperti rank tracker, analytic. Yang saya dapati ada yang mencari bagaimana nak buat link dalam blog ini, blog kita sendiri, ya. Walaupun biasanya benda ni mudah saja, jadi ramai juga yang tidak tahu bagaimana nak buat link dalam blog. Jadi saya tak heranlah ia dikatakan susah, tapi sebenarnya ia mudah saja, ya.
Contohnya macam ni, learn SEO. Jadi saya saya akan pastikan bahawa page-page saya di atas ini mempunyai link. Maksudnya kalau kita lihat di sini page saya, kalau anda tengok page saya yang saya buat, kebanyakannya mempunyai link di atas. Di bahagian ni ni semua link, ada link. Jadi ia adalah untuk memastikan bahawa orang akan mengklik semua page-page yang kita ada. Kalau tak ada, anda kena buat. Kalau tak ada link di atas ni, kita kena buat macam ni, link. Saya dah pastikan bahawa page-page yang saya nak ni mempunyai link. Macam ni, tips ini semua ada link untuk pastikan orang akan klik. Jadi saya rasa itu saja yang nak saya kongsikan kepada anda pembaca blog happyswiss.com. Kunjunglah ke laman web happyswiss.com untuk mendapat info terkini tentang SEO, dan saya akan kongsikan tips-tips yang power lagi dengan pada anda. Dan ini adalah untuk mereka-mereka yang ingin nak mengetahui apakah bagaimana cara nak buat link dalam blog. Jadi taklah susah sangat. Jadi terima kasih.